Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Sukri. Jadi hari ini saya Muhammad Muaz bin Abdul Rashid dan sahabat saya Rushdan bin Wan Adnan akan membentangkan tentang tugasan 2 persembahan PIMK 3253 yang kami dapat soalan tentang faktor-faktor utama yang menyebabkan salah faham dalam memahami hadis. Jadi apabila kami dapat soalan ini, kami telah kembangkan kepada 6 soalan yang merangkumi soalan umum, soalan yang spesifik, soalan yang pertanyaan dan sebagainya. Jadi kami telah mengadakan satu temu bual khas oleh seorang ustaz ataupun seorang pakar hadis di Pahang. Jadi insya-Allah kami akan cuba merungkaikan ataupun berkongsi apa sahaja ilmu ataupun input yang kami dapat semasa kami menyiapkan tugasan 2 persembahan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kumpulan kami hanya terdiri daripada 2 ahli sahaja, iaitu Muhammad Muaz bin Abdul Rashid, sahabat Ana, dan Ana sendiri, Wan Rushdan bin Wan Adnan. Jadi, berikut merupakan data-data dan butiran berkaitan dengan kami. Jadi, untuk nama khusus bagi subjek ini ialah pengajian hadis dan kodnya adalah PIMK 3253. Jadi baik, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada pembentangan daripada kumpulan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada soalan yang pertama daripada kumpulan kami. Jadi kami pecahkan kepada 6 soalan. Jadi yang pertama adalah, apakah faktor utama yang menyebabkan kesalahfahaman terhadap hadis? Jadi soalan ini kami konsepkan sebagai satu soalan yang umum. Jadi soalan yang menyebabkan apa kesalahfahaman terhadap hadis. Jadi objektif yang boleh kami keluarkan melalui soalan yang kami buat ini adalah, yang pertama, mengenal pasti dan menguraikan faktor-faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya kesalahfahaman terhadap hadis dalam kalangan umat Islam. Bahawa kita dapat tahu dalam kalangan umat Islam sekarang khususnya terdapat pelbagai kesalahfahaman, kesalah tafsiran nilai-nilai hadis ataupun maksud-maksud hadis yang ada. Jadi hasil temu bual kami daripada Ustaz Wan Adnan sendiri, yang pertama, beliau mengatakan kurangnya penguasaan ilmu mustalah hadis. Jadi Ustaz Adnan ni menjelaskan bahawa ramai kalangan masyarakat ini tak ada pun kurangnya memahami asas ilmu hadis itu sendiri. Mereka tak ada asas pun seperti kaedah menilai sanad dan matan. Jadi mereka ni mudah menerima dan menyebarkan hadis tanpa mengetahui status sama ada sahih, hasan, daif dan sebagainya. Jadi ini adalah membuka ruang ataupun salah satu platform untuk mereka membuka ruang penyebaran hadis palsu dan kesalahfahaman terhadap pemahaman hadis tersebut dapat terjadi. Yang kedua, Ustaz Wadnan memberitahu tidak memahami satu konteks hadis. Ustaz Wan Adnan ni mengetahui bahawa umat Islam sekarang ataupun orang-orang yang tidak mengaji hadis ni tidak fahami secara khusus ataupun secara mendalam tentang ilmu hadis itu sendiri. Jadi banyak hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam situasi tertentu, dan apabila kita ni tidak fahami dengan konteks yang betul ataupun dengan kefahaman yang betul, kesalahfahaman tafsiran itu akan terjadi dan ia akan menjadi salah satu penyebaran yang menyebabkan kesalahfahaman terhadap hadis. Jadinya apabila kita kefahaman Ustaz Wan Adnan juga berpesan, kita rujuklah kepada syarah-syarah hadis ataupun ulama-ulama muktabar sekarang. Jadi
hasil daripada pencarian melalui jurnal pula. Yang pertama, kurangnya pemahaman dalam konteks dan metodologi dalam memahami hadis. Beberapa hadis yang tampak bertentangan sebenarnya dapat diselaraskan melalui satu pemahaman yang mendalam tentang satu konteks dan situasi saat hadis tersebut digunakan untuk menyelesaikan perbezaan pendapat antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. Tanpa pemahaman metodologi ini, masyarakat mungkin salah menafsirkan maksud sebenar hadis. Jadi yang kedua adalah pemalsuan dan manipulasi hadis. Jadi sepanjang sejarah hadis ni, terdapat beberapa individu atau beberapa kelompok yang sengaja memalsukan hadis untuk mendukung pandangan satu atau kepentingan tertentu. Jadi dapat saya simpulkan dalam soalan yang pertama adalah apakah faktor utama ataupun apakah faktor yang paling besar yang menyebabkan kesalahfahaman hadis dalam umat Islam sekarang. Yang pertama adalah kurangnya penguasaan ilmu mustalah hadis. Kerana mereka ini tiada asas pun tentang hadis. Dan yang kedua, tidak memahami konteks sesuatu hadis. Mereka membuat andaian sendiri yang menyebabkan kesalah tafsiran ataupun kesalahfahaman terhadap sesuatu hadis. Wallahualam. Kita berpindah kepada soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Apakah kesan penggunaan hadis tanpa memahami maksud sebenar, kaedah pentafsiran yang betul? Jadi objektif yang saya boleh keluarkan daripada soalan yang saya kecilkan skopnya adalah kita dapat menganalisis satu kesan negatif yang timbul apabila sesuatu hadis digunakan tanpa memahami maksud ataupun konteks sebenar dan tanpa mengikuti kaedah-kaedah pentafsiran yang sahih, serta bagaimana ia boleh mempengaruhi kefahaman, amalan dan imej Islam dalam masyarakat pada masa kini. Jadi macam slide yang sebelum ini, saya pecahkan kepada dua. Yang pertama adalah hasil temubual kami, yang kedua adalah hasil pencarian jurnal. Yang pertama, kita pergi kepada hasil temubual. Jadi hasil temubual kami oleh dengan Ustaz Wan Adnan, beliau mengatakan apabila penggunaan hadis tanpa memahami maksud sebenar dan kaedah pentafsiran yang betul akan menimbulkan dua perkara. Yang pertama, kekeliruan dalam amalan agama, dan yang kedua dapat menimbulkan fitnah terhadap Islam. Kita pergi yang pertama, bagaimana menimbulkan kekeliruan dalam agama. Jadi Ustaz bagi tahu kami, apabila kita menggunakan ataupun apabila kita salah memahami salah satu konteks sesuatu hadis, perkara ini akan menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan ibadah, dalam pelaksanaan hukum hakam. Jadi beliau ni memberitahu bahawa pada masa kini ni terlalu ramai orang yang menafsir hadis tanpa menggunakan kaedah-kaedah yang betul ataupun mentafsir hadis sekadar menggunakan fikiran semata-mata. Jadi perkara-perkara ini sangat bertentangan dengan syariat sebenar, dan inilah timbul salah satu pandangan-pandangan yang kita fikir tak masuk akal, sebab mereka ni yang menafsirkan hadis tanpa menggunakan kaedah tersebut ni, menggunakan kaedah-kaedah yang betul ini, mereka ini hanya menafsirkan secara apa yang mereka ketahui, bukan dengan kaedah-kaedah yang betul. Contohnya, kita tengok hadis-hadis tentang larangan ataupun kelebihan sesuatu amalan yang kadang-kadang dipetik, kadang-kadang keluar tanpa tanpa tiada kesahihannya. Jadi dalam surah Allah pun sudah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu ja'akum, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa berita, maka selidiklah kebenarannya. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran ni pun Allah sudah berfirman, apabila mari suatu berita, apabila orang fasik membawa satu berita, kita kena kaji dulu kebenarannya. Jadi yang kedua adalah menimbulkan fitnah terhadap Islam. Jadi Ustaz Adnan bagi tahu kami bahawa perkara ini dapat menimbulkan salah satu kesalahfahaman dan menimbulkan satu kesan terhadap imej Islam di mata masyarakat, di mata orang yang bukan Islam. Jadi apabila hadis ni yang berkaitan dengan hukuman, jihad atau kedudukan wanita ni dipetik tanpa memahami maksud sebenar, ia boleh menyebabkan orang luar melihat
agama Islam ini sebagai satu agama yang sangat keras dan tidak bertoleransi. Jadi dapat disimpulkan bahawa Ustaz, apabila kami bertanyakan soalan ini kepada Ustaz Adnan berpesan kepada kami bahawa mengkaji menggunakan kaedah yang sebenar ataupun mentafsirkan sesuatu hadis menggunakan kaedah yang benar, perkara itu sangatlah penting dan merupakan salah satu perkara yang wajib kita masyarakat sekarang untuk menggunakan kaedah-kaedah yang betul dalam meneliti atau dalam menggunakan sesuatu hadis. Jadi yang seterusnya kita pergi kepada hasil kajian kami dalam jurnal. Saya ambil satu sahaja, iaitu kajian terhadap institusi keilmuan dan autoriti ulama. Jadi menurut kajian dalam jurnal yang saya kaji, ia ni salah satu kesan penggunaan hadis tersebut tanpa menggunakan kaedah yang sahih, ia boleh melemahkan kedudukan institusi keilmuan. Jadi orang ramai mula merujuk kepada sumber yang tidak sahih seperti media sosial dan pendakwah-pendakwah bebas yang tidak bertauliah, yang menyebabkan autoriti ulama tradisional ni dipersoalkan dan ditolak. Jadi secara ringkasnya dapat kita tahui apabila kesan penggunaan hadis tanpa memahami maksud sebenar ni dapat menyebabkan kekeliruan dalam agama, dapat menimbulkan fitnah terhadap orang Islam, dan yang ketiga dapat menyebabkan salah satu orang boleh pandang rendah terhadap institusi keilmuan dan autoriti ulama. Wallahualam. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah bagaimanakah penyebaran hadis palsu ini memberi kesan ataupun memberi kesan kepada akidah dan amalan umat Islam. Jadi objektif yang kami boleh kami keluarkan daripada berdasarkan soalan yang kami bina adalah dapat menganalisis satu kesan negatif yang timbul apabila sesuatu hadis digunakan tanpa memahami satu konsep ataupun maksud sebenar, tanpa mengikuti kaedah penafsiran yang sahih, serta bagaimana ia boleh mempengaruhi kefahaman amalan dan imej Islam dalam masyarakat. Jadi dalam temu bual kami, seperti biasa, saya hanya ketengahkan 2 poin sahaja, iaitu yang pertama, apakah kesan kepada akidah dan amalan umat Islam? Yang pertama, menyebabkan kekeliruan dalam amalan agama. Contohnya, apabila banyaknya hadis palsu ni tersebar, jadi kekeliruan dalam amalan agama seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Dan yang kedua adalah dapat menimbulkan fitnah terhadap umat Islam itu sendiri. Bagaimana persepsi ataupun bagaimana pandangan daripada kaum-kaum lain ataupun daripada agama-agama lain terhadap umat Islam. Dan saya ada membuat satu kajian daripada jurnal yang mengatakan apabila bagaimanakah penyebaran hadis palsu ini memberi kesan kepada akidah dan amalan umat Islam. Yang pertama yang di-highlightkan dalam jurnal itu adalah kerosakan akidah. Jadi kerosakan akidah ni, hadis palsu ni boleh memesongkan satu keyakinan ataupun iktiqad umat Islam ini terhadap ajaran sebenar umat Islam. Jadi hadis palsu ni seringkali mengandungi ajaran-ajaran yang tidak selari ataupun ajaran-ajaran yang lain jalannya dengan prinsip tauhid ataupun kepercayaan Islam yang sebenar. Contohnya kita tengok dalam satu hadis yang masyhur, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia telah mengenal Tuhannya. Jadi hadis ni bukan digunakan oleh Nabi dan sering digunakan oleh golongan tertentu untuk membawa fahaman, yakni penyatuan makhluk dengan Tuhan, yang boleh membawa kita ni ke satu kesesatan akidah kerana menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila hadis seperti ini ataupun hadis palsu seperti ini tersebar, banyaklah amalan-amalan yang bertentangan dengan tauhid pun wujud. Munculnya ajaran-ajaran sesat, tarikat-tarikat yang terpesong dan berpegang kepada hadis palsu untuk menyokong fahaman ataupun iktikad mereka itu sendiri. Dan yang kedua adalah penyebaran kurafat dan syirik. Jadinya hadis palsu ni sering dijadikan amalan bagi amalan kurafat dan syirik dalam kalangan masyarakat. Kurafat ni apa? Kurafat ini adalah satu kepercayaan atau amalan dan tidak mempunyai asas Al-Quran dan kitab hadis yang sahih. Manakala syirik ini, seperti yang kita tahu, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya layak baginya.
Banyak amalan khurafat dan syirik ni wujud hasil daripada hadis-hadis palsu. Saya bawa satu lagi contoh hadis yang masyhur, hadis palsu yang membawa kepada khurafat. Sesiapa yang baca surah Yasin pada malam Jumaat, maka akan diampunkan dosanya sebanyak rambut di kepala. Jadi hadis sebenarnya tak ada kesahihan hadis tersebut. Tetapi banyak diamalkan secara berlebihan sehingga membawa kepada keyakinan yang melampau terhadap kelebihan membaca Yasin secara rutin tertentu, bukan lagi sebagai ibadah ikhlas tetapi kerana ganjaran yang tidak terbukti. Jadi jelaslah bahawa apabila hadis palsu ini tersebar, dia sangat memberikan satu impak, memberikan satu kesan yang sangat-sangat buruk kepada akidah dan amalan umat Islam ketika ini. Oleh itu, secara khulasah ataupun secara kesimpulan untuk persoalan saya yang terakhir ini adalah kita ni sebagai umat Islam seharusnya meneliti ataupun menelaah dahulu sebelum kita berkongsi ataupun menceritakan sesuatu hadis itu supaya penyebaran hadis palsu ini dapat dikurangkan ataupun dapat dihindari. Jadi hadis palsu ni bukan sekadar maklumat yang salah, tetapi dia dapat mengancam akidah dan mengheret umat Islam kepada perkara yang batil. Seterusnya, saya kembali kepada kawan saya iaitu Rushdan. Silakan. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu bagaimana perbezaan mazhab dan pendekatan ulama dalam memahami satu hadis boleh menyebabkan perbezaan tafsiran. Okey, mula-mula kita pergi dulu kepada objektif soalan. Di mana soalan ini, objektif yang ingin disampaikan melalui soalan ini ialah menganalisis bagaimanakah perbezaan mazhab dan pendekatan ilmiah para ulama dalam memahami teks hadis menyumbang kepada kepelbagaian tafsiran serta menilai kesan perbezaan ini terhadap kefahaman dan amalan umat Islam. Jadi hasil temu bual kami bersama Ustaz Adnan, iaitu Ustaz Adnan mengatakan bahawa perbezaan mazhab dan perbezaan mazhab ini wujud kerana adanya perbezaan dalam kaedah istinbat hukum. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini mengutamakan penggunaan hadis sebagai sumber utama dalam menentukan hukum. Sebaliknya dengan mazhab Hanafi, di mana mereka lebih cenderung untuk mengutamakan kias, iaitu analogi ataupun dan ihtisan, di mana pertimbangan yang lebih sesuai dalam keadaan tertentu dalam menetapkan sesuatu hukum. Walaupun mereka juga mengutamakan hadis, tetapi mereka lebih cenderung menggunakan kias. Sebagai contoh yang lain, dalam apabila kita menyentuh wanita bukan mahram, jadi adakah wuduk kita ni akan terbatal? Jadi di dalam mazhab Syafi'i, dia mengambil suatu hadis itu daripada segi mantannya, iaitu apabila kita menyentuh wanita ini, maka dianya membatalkan wuduk. Berbeza pula dengan mazhab Hanafi, di mana hukumnya tidak batal jika tiada syahwat. Jadi hasil temu kedua iaitu pendekatan yang berbeza dalam memahami teks hadis, di mana di dalam ulama ini memahami teks hadis wujudnya dua golongan, iaitu ulama fiqh dan ulama hadis. Pendekatan ulama fiqh dengan ulama hadis ni tidaklah berbeza, tetapi tidaklah mewujudkan perbezaan yang ketara, tetapi adalah sedikit perbezaan, di mana ulama hadis ini secara umumnya lebih menekankan kepada aspek hadis Nabi, iaitu daripada segi perkataan, perbuatan dan takrir. Sebaliknya dengan ulama fiqh, iaitu lebih menekankan kepada kepentingan istinbat hukum. Di samping itu, ulama hadis ni dia lebih cenderung memahami hadis Nabi ni secara tekstual. Sedangkan ulama fiqh ni lebih cenderung memahami secara kontekstual dalam rangka pengambilan dasar suatu hukum. Dengan lebih mudahnya, Ustaz Adnan kata, Ustaz Adnan dia mengatakan bahawa ulama fiqh ni dia mengambil menentukan satu hukum berdasarkan hadis itu melalui latar belakang hadis tersebut. Okey, jadi yang terakhir hasil temu kami adalah perbezaan tafsiran dalam kalangan mazhab dan ulama yang memberi kesan yang besar terhadap kefahaman dan amalan umat Islam.
Namun ia bukanlah suatu kelemahan, sebaliknya mencerminkan keluasan dan fleksibel dalam syariat Islam. Jadi kalau kita lihat perbezaan yang wujud ini dalam dalam konteks metodologi ulama dalam menentukan suatu hukum, ianya bukanlah yang boleh mewujudkan perbalahan, namun ianya menunjukkan fleksibiliti dan rahmat dalam Islam. Dengan adanya kepelbagaian tafsiran membolehkan hukum ini disesuaikan dengan konteks masyarakat dan realiti semasa tanpa mengubah syariah. Ini menjadikan Islam lebih sesuai di semua tempat dan zaman. Sebagai contoh, walaupun kita di Malaysia ini memegang mazhab Syafi'i, tetapi ada juga kala kita ini menggunakan juga hukum-hukum daripada mazhab yang lain. Sebagai contoh, dalam bulan puasa ini, dalam mazhab Syafi'i kita perlu niat puasa ini setiap hari. Di malam hari ini untuk esok-esok kena ada niat itu. Tapi kalau kita tengok dalam mazhab Maliki, cukup sahaja kita niat selama 1 bulan. Jadi melalui jurnal yang dapat saya simpulkan bahawa ulama hadis dan ulama fiqh ni dia memiliki pendekatan yang berbeza dalam menilai dan mentafsirkan hadis. Ulama hadis ni dicenderung menitik beratkan aspek sanad dan matan, di mana ianya memastikan kesahihan sumber sebelum menerima suatu hadis. Sebaliknya ulama fiqh lebih fleksibel dalam menafsirkan matan hadis, mempertimbangkan konteks dan aplikasi praktikal dalam situasi semasa. Perbezaan pendekatan ini menyebabkan variasi dalam tafsiran dan penerimaan terhadap hadis tertentu. Jadi boleh juga saya ambil di mana sikap Imam Syafi'i dalam menentukan suatu hadis yang mukhtalif, iaitu apabila ada 2 hadis di mana salah satunya mempunyai makna yang menyerupai, maka makna hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar dan para mufti pada suatu negeri, maka hadis itu yang diutamakan menjadi hujah. Ini salah satu contoh di mana apabila ulama fiqh ni dia lebih fleksibel lah. Jadi dia lihat bukan sahaja kepada aspek matan hadis tersebut, tapi dia pergi ke aspek-aspek yang lain. Dan perbezaan dalam metode ijtihad dan kriteria penerimaan kepada beberapa tafsiran, contohnya mazhab Maliki memberi perhatian khusus kepada amalan penduduk Madinah sebagai sumber hukum, sementara mazhab Hanafi lebih mengutamakan qiyas dan istihsan. Pendekatan yang berbeza ini membawa kepada tafsiran yang berlainan terhadap hadis yang sama. Jadi ini sama seperti contoh yang dibawa oleh Ustaz Danan, di mana pendekatan ulama mazhab ini dalam menentukan satu hukum ini bukan saja berdasarkan matan, tetapi berdasarkan aspek-aspek lain. Sebagai contoh, kalau mazhab Maliki ni dia ikut kepada amalan penduduk Madinah, ataupun mazhab Maliki ni juga mengutamakan amalan para sahabat. Berbeza juga dengan mazhab Hanafi, di mana ia lebih mengutamakan qiyas dan istihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu apakah bentuk-bentuk kesalahfahaman yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat terhadap pemahaman hadis. Jadi kita pergi dulu kepada objektif soalan. Objektif soalan yang ingin kita capai dalam soalan ini adalah kita ingin mengenal pasti dan menghuraikan pelbagai bentuk kesalahfahaman yang wujud dalam kalangan masyarakat terhadap pemahaman hadis, sama ada daripada aspek kefahaman literal, penyebaran hadis palsu atau salah tafsir terhadap maksud sesuatu hadis. Mengapa objektif ini penting? Penting untuk kita bagi mengetahui objektif soalan ini supaya kita dapat tahu hala tuju soalan ini, di mana soalan ini kita ingin memfokuskan kepada kita uraian ataupun kita nak mengenal pasti apakah bentuk tu, supaya sebagai masyarakat ni kita dapat mengelakkan. Bila kita tahu benda tu salah, maka kita boleh elakkan. Jadi hasil temu bola bersama Ustaz Adnan, jadi kita dapat simpulkan, saya dapat simpulkan kepada 3 poin, iaitu Ustaz Adnan menerangkan bahawa memahami hadis ini salah satu bentuk kesalahfahaman yang sering berlaku adalah segelintir golongan ni dia memahami hadis secara literal tanpa melihat konteksnya. Jadi saya bertanya kepada Ustaz, apakah yang dimaksudkan memahami hadis secara literal? Jadi Ustaz Adnan menerangkan bahawa memahami hadis secara literal ini adalah bermaksud apabila seseorang itu mengambil maksud hadis hanya pada makna zahir perkataan, maka itu difahamkan sebagai memahami hadis secara literal, di mana
Apabila dia memahami hadis secara makna zahir perkataan, dia tidaklah melihat kepada konteks sebenar atau tujuan hadis itu diucapkan ataupun huraian daripada para ulama berkata hadis tersebut. Maka dia hanya menggunakan hawa nafsu dan kefahaman dia sahaja dengan menggunakan makna zahir itu sendiri. Jadi contohnya seperti mana yang kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW, di mana mafhumnya, janganlah kamu tulis daripadaku selain Al-Quran. Sekiranya kalau kita lihat pada hadis ini, sekiranya seseorang itu mengambil hadis secara literal, iaitu dengan maksud hanya mengambil dengan makna zahir sahaja, maka dia akan faham daripada hadis ini Nabi melarang kita untuk menulis hadis. Maka dia akan menganggap menulis hadis ini adalah haram. Jadi apabila dilihat ada kitab-kitab hadis sekarang, terdapat banyak kitab hadis, maka dia akan beranggapan bahawa menulis hadis itu adalah haram secara mutlak. Tetapi kalau kita rujuk kepada penjelasan ulama, tafsir-tafsir dan huraian pada para ulama ni akan mengatakan hadis ini diucapkan kepada peringkat awal Islam sahaja, di mana tujuan Nabi melarang perkara tersebut adalah untuk mengelakkan kekeliruan antara wahyu Al-Quran dan sabda Nabi. Tetapi selepas itu Nabi sendiri benarkan sahabat menulis hadis. Jadi penting sebenarnya untuk kita ni tidak sahaja memahami hadis secara literal, iaitu secara makna zahir saja. Kita kena juga melihat kepada latar belakang, hurai-huraian dan tafsir para ulama. Jadi hadis terbualan yang kedua, poin yang kedua adalah salah satu bentuk yang lain adalah kita menerima dan menyebarkan hadis palsu atau hadis yang lemah tanpa semakan. Ini juga terjadi banyak pada zaman sekarang, di mana perkara ini sudah semakin parah lah dengan keadaan, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang semakin maju, di mana kita punya limit untuk mengakses untuk menyebarkan berita itu sangat luas tanpa sekatan. Jadi ia juga hanya keburukan, di mana apabila suatu benda itu kita tidak tahu dia punya pengiktirafan ataupun klarifikasi dia. Contohnya ada satu hadis yang selalu saya bawa menjelang bulan Rejab, di mana hadis ini adalah hadis palsu tetapi sangat masyhur, yang berbunyi barang siapa berpuasa sehari dalam bulan Rejab Alhamdulillah. Kita sambung. Barang siapa berpuasa sehari dalam bulan Rejab, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun. Dan barang siapa berpuasa 7 hari, maka ditutupkan 7 pintu neraka Jahannam untuknya. Walaupun kita dengar hadis ini macam hadis itu kelihatan seperti hadis yang sahih, iaitu di mana kalau kita tengok daripada dia punya jenis keistimewaan itu, jadi nampak macam mungkin ini adalah hadis yang benar. Tapi sebenarnya walaupun ganjaran dan keistimewaan yang diberikan itu baik, iaitu kita ditutupkan 7 pintu neraka Jahannam, tapi sebenarnya hadis ini tidak sahih. Dan bahkan yang disebut oleh para ulama sebagai maudhu', iaitu hadis palsu. Tetapi perkara ini terus tersebar setiap tahun, kerana masih ramai lagi orang tidak tahu sumber-sumber asal dalam sumber yang kukuh. Perkara ini berlaku kerana masyarakat awam dia tidak tahu membezakan antara hadis sahih, daif dan palsu, dan tidak merujuk kepada sumber rujukan seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan Tirmizi. Jadi akibatnya apabila hadis palsu ini disebarkan, walaupun kedengarannya seperti amalan yang baik, iaitu kita berpuasa, tetapi akibatnya orang akan beramal dengan sesuatu yang bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan boleh menyebabkan orang lain mempertikaikan agama dan menimbulkan kekeliruan. Ia juga yang disebut dengan salah satu bid'ah yang dalalah. Walaupun perkara itu baik, contohnya berpuasa, tapi dianya perkara yang baru dan tidak ada asal usulnya dalam agama Islam. Dan poin yang terakhir adalah salah tafsir maksud sebenar hadis disebabkan kelemahan bahasa Arab atau tidak memahami kaedah syarah hadis. Okay, kita pergi pada jurnal. Pertama sekali, kesalahfahaman sering berlaku apabila hadis difahami secara literal tanpa mengambil kira konteks atau asbab al-wurud. Dalam kajian ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Al-Mu'asyirah, pendekatan asbab al-wurud sangat penting bagi memahami maksud sebenar hadis. Seterusnya, kesalahfahaman juga timbul apabila berlaku salah tafsir terhadap maksud hadis akibat kelemahan dan penguasaan bahasa Arab dan tidak memahami kaedah syarah hadis. Ini juga sering juga berlaku, di mana apabila seseorang itu bukan daripada ahlinya,
dia tidak ada kepakaran dalam ilmu tersebut. Contohnya dalam bidang hadis. Dalam pemahaman hadis, segelintir seseorang itu tidak pun mempunyai ahli ataupun dia tidak pakar dalam bidang tersebut, tetapi apabila ada timbulnya isu ataupun persoalan yang diumumkan, yang diutarakan oleh orang awam berkaitan dengan isu-isu pemahaman hadis, isu dalam bidang hadis, dia yang di mana mereka ini tidak pun pakar ataupun tidaklah ahli daripada bidang hadis, tetapi juga ingin menyuarakan pendapat sendiri. Hasilnya pendapat mereka itu jelas sesat lagi nyata, sesat lagi menyesatkan, kerana mereka menggunakan pemahaman mereka sendiri. Mereka memikirkan beranggapan bahawa mereka sudah bijak, mereka sudah ada ilmunya, mungkin kerana title-title profesor, title doktor. Jadi mereka beranggapan bahawa mereka boleh mengutarakan pendapat pada setiap bidang, termasuklah bidang hadis ini. Akibatnya pendapat yang diutarakan itu adalah sesat dan menyesatkanlah, kerana mereka tidak ada pun pemahaman ataupun ilmu untuk syarah-syarah, kaedah syarah hadis ini. Jadi apabila perkara ini berlaku, maka orang awam ini akan mengelirukan lagi orang awam, di mana orang awam ini akan jadi keliru di antara mana satu pendapat yang betul. Seorang ustaz ni kata macam ni, hadis-hadis ni macam ni. Seorang lagi ustaz ni cakap macam tu pula. Jadi timbullah kekeliruan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kesalahfahaman yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat. Okey, baik. Untuk soalan yang seterusnya, iaitu apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh individu dan masyarakat untuk mengelakkan kesalahfahaman terhadap hadis, dan sejauh manakah pelaksanaan langkah-langkah ini mampu menangani punca sebenar berlakunya kekeliruan dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Jika sebelum ini soalan kita sudah mengutarakan dengan sangat lengkap dan sangat padat tentang bagaimana punca utama berlakunya kesalahfahaman, bagaimana ianya berlaku dan mengapa ia berlaku. Dan untuk kali ini, untuk soalan yang seterusnya dan terakhir, apakah langkah-langkah setelah kita tahu sudah bagaimana dan mengapa ianya berlaku, kita kenalah mengatasi perkara tersebut. Jadi objektif untuk soalan ini adalah menilai kefahaman terhadap langkah-langkah yang praktikal dalam mengelakkan kesalahfahaman terhadap hadis serta menguji keupayaan mereka mengaitkan keberkesanan langkah tersebut dengan punca sebenar berlakunya kekeliruan dalam memahami hadis. Maka dengan pemahaman kita tentang kesalahfahaman yang berlaku ini dan bagaimana objektif soalan ini untuk menilai kita punya bagaimana tindakan kita untuk mengatasi benda tersebut. Jadi hasil temu bola bersama Ustaz Adnan. Jadi yang pertama sekali, cara-caranya adalah Ustaz Adnan memberitahu kita bahawa meningkatkan penguasaan ilmu hadis dalam kalangan masyarakat melalui pendidikan formal dan tidak formal. Pendidikan formal seperti yang mana kita tahu, pendidikan yang secara umumnya dapat di sekolah, di madrasah, dan yang tidak formal ini berlaku dalam masyarakat, berlaku dengan kawan-kawan. Jadi sebagai masyarakat ataupun sebagai ibu bapa dan konteks ibu bapa, kita perlulah mengajar anak-anak kita supaya mereka tidak berlaku kesalahfahaman dalam memahami konteks hadis. Yang kedua ialah sentiasa merujuk kepada ulama yang berautoriti dan sumber yang sahih sebelum menerima atau menyebarkan sesuatu hadis. Telah kita sebut dalam soalan yang sebelum ini, di mana adanya segelintir golongan yang tidak bertanggungjawab, di mana mereka bukannya ahli dalam bidang hadis tetapi ingin mengutarakan pandangan dan pendapat mereka. Maka untuk mengatasi perkara tersebut, kita mestilah merujuk kepada ulama yang berautoriti dan sumber yang sahih, supaya ilmu yang kita dapat itu kita sudah yakin kepada sumbernya. Dan yang ketiga, membangun kesedaran media dan literasi digital supaya masyarakat lebih berhati-hati dengan maklumat agama yang tular. Maka dengan teknologi ini, kita juga kenalah menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Dengan caranya kita membangun kesedaran, membuat poster, membuatkan website di mana orang boleh merujuk kepada perkara tersebut, kepada hadis-hadis sahih. Maka mereka tahu supaya orang awam ini tidak susah, tidak terlalu bebas untuk terdedah kepada hadis-hadis palsu. Dan jurnal yang saya cari adalah yang pertama sekali, pengukuhan ilmu hadis melalui pendidikan sistematik dapat mengelakkan kesalahfahaman, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Suyuti dalam Tadrib Al-Rawi bahawa kefahaman terhadap sanad dan matan adalah asas dalam menilai kesahihan hadis. Yang kedua adalah merujuk kepada ulama mutabar dan institusi berautoriti seperti JAKIM untuk memastikan kefahaman yang sahih terhadap hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 43.
Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surahul Azim yang bermaksud maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Maka secara ringkasnya ayat ini menegaskan bahawa apabila kita ni tidak mempunyai ilmu, kita ni sebagai orang awam, kita ni sebagai masyarakat, maka wajiblah kepada kita, maka kita hendaklah mencari orang-orang yang berilmu dan pakar dalam hal-hal dalam perkara ini, dalam sesuatu perkara. Contohnya ulama-ulama dan mufti-mufti kita. Maka mereka inilah orang yang mempunyai pengetahuan. Jadi kita ini hanyalah belajar daripada mereka. Dan yang terakhir sekali, peningkatan literasi digital perlu dilaksanakan bagi membendung penyebaran hadis palsu di media sosial. Ini juga ditegaskan oleh Dr. Muhammad Roslan bin Muhammad Nur daripada Universiti Malaya. Beliau mengatakan bahawa penyebaran hadis palsu melalui media sosial ini berlaku kerana pengguna tidak memiliki kemahiran untuk menyemak kesahihan maklumat. Maka dalam jurnal beliau, jelaslah kita dapat kita dapat ketahui bahawasanya kita punya penyebaran digital, kita punya pemanfaatan melalui digital ini masih kurang. Maka kita perlulah sebagai masyarakat, kita perlulah meningkatkan lagi penyebaran digital kita supaya orang awam dan kita semua tidak lagi terpedaya dengan hadis-hadis palsu. Wallahu a'lam. Okey, baik. Untuk seterusnya kita berikut merupakan rujukan dan jurnal-jurnal yang telah kami gunakan sepanjang kami menghasilkan dan membuat pembentangan pada hari ini. Jadi secara kesimpulan ringkasnya, pada hari ini tajuk dan pembentangan kami berkisar tentang satu soalan utama, iaitu apakah faktor utama terjadinya kesalahfahaman hadis. Jadi dalam pembentangan kami ini, kami menjerumuskan beberapa anak-anak soalan kecil yang membantu untuk kita lebih memahami apa yang ingin ditanya, apa yang ingin difahamkan tentang soalan yang utama tadi, iaitu apakah faktor utama kesalahfahaman hadis. Jadi telah kami buat 6 soalan, yang di mana 6 soalan ini walaupun soalan itu berbeza bentuk tetapi ianya masih dalam konteks yang sama. Seperti contoh, sahabat Ana telah menerangkan apakah kesan yang berlaku sekiranya kita tidak dapat memahami konteks hadis, dan Ana sendiri telah menceritakan bagaimana dan apakah bentuk-bentuk kesalahfahaman yang berlaku supaya kita ni lebih memahami apa yang ingin ditanya dalam soalan tersebut. Jadi secara kesimpulan ringkasnya, Ana dapat utarakan bahawa kesalahfahaman tentang pemahaman hadis ini terjadi dalam kalangan masyarakat ini berpunca kepada pelbagai faktor, di mana seperti yang mana sahabat Ana telah terangkan, kerana kurang memahami konteks hadis, dan Ana pun telah perincikan tentang bagaimana ada segelintir golongan yang memecah belahkan masyarakat kita. Jadi masyarakat kita ini masih kurang pendedahan terhadap metodologi ilmu hadis. Jadi betul-betul kesalahan inilah membawa kepada penyelewengan makna sebenar hadis dan amalan yang tidak berlandaskan kefahaman yang sahih. Jadi seperti mana yang Ana telah ceritakan sebelum ini, kita perlulah mengambil langkah-langkah yang sesuai dan pendekatan supaya kesalahfahaman hadis ini tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.